Saudara, saya membaca setiap pandangan dalam video saya semalam. Ada yang bersetuju dan ada yang sebaliknya. Saya juga bersetuju ada beberapa pihak yang mengatakan kita tidak boleh terima Zahid Hamidi kerana kes beliau sebelum ini. Saudara dan saudari rakyat Malaysia, dahulu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendesak almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk letak jawatan Presiden UMNO kerana skandal yang kononnya melibatkan menantu beliau. Dan kemudiannya Tan Sri Muhyiddin Yassin mendesak Datuk Seri Najib Razak untuk melepaskan jawatan Presiden UMNO kerana skandal YMDB. Begitu jugalah dengan penolakan terhadap Zahid Hamidi kerana kes-kes mahkamah. Saudara dan saudari, bukankah Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini menghadapi pendakwaan di mahkamah melibatkan projek-projek di bawah program Jana Wibawa, dan menantu beliau lari ke luar negara kerana skandal yang sama. Rakyat melihat Mohzani Mahathir dan Mirzan Mahathir juga disiasat oleh pihak SPRM. Namun mereka tidak melarikan diri dan memberi kerjasama. Begitu jugalah dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan perkara ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada Perikatan Nasional. Oleh itu, jika mereka menyeru untuk menolak pimpinan yang lain atas alasan kes di mahkamah dan perlu membersihkan diri daripada pendakwaan di mahkamah, bagaimana pula dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Adakah nak double standard? Nak bagi tahu kata, oh ini adalah pendakwaan berpolitik. Rakyat persoal, adakah menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin akan balik ke Malaysia selepas bapa mertuanya menjadi Perdana Menteri? Dan adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri yang ulang-alik ke mahkamah dan menggugurkan dia punya kes sendiri? Dan apakah respon rakyat Malaysia? Adakah anda bersetuju dengan apa yang saya sampaikan ini?